Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutus surat kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus berhubung isu pelaburan Felda di Indonesia, khususnya membabitkan isu syarikat PT Eagle High Plantations Tbk EHP. Anwar berkata pelaburan berkenaan kini berdepan tindakan mahkamah di Indonesia dengan potensi kerugian mencecah 2.5 bilion ringgit, manakala pulangan yang mungkin diperoleh hanya sekitar 200 juta ringgit. Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Menurut laporan berita, wang tersebut belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan ia masih dicabar oleh pihak syarikat EHP di mahkamah di Indonesia.